Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Fenomena yang terjadi pada hari ini adalah orang selalu mengatakan bahawa mereka mencintai Allah dan Rasul. Sayangnya cinta mereka adalah cinta yang buta, cinta yang tak benar-benar berlandaskan kepada kehendak Allah dan Rasul. Maka cinta tersebut boleh menjadi kesesatan kepada mereka yang ingin mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul bukanlah sebagaimana di dalam hati kita, tetapi ia juga perlu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Cinta pada Allah dan Rasul berlandaskan hawa nafsu adalah kesesatan semata-mata. Cinta kepada Allah dan Rasul berlandaskan Al-Quran dan hadis adalah cinta yang sejati dan sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasul. Pertama sekali, untuk mencintai Allah dan Rasul, kita tengok surah ni dulu. Surah Ali Imran ayat 31, kita tengok apa yang Allah firmankan kepada kita. Katakanlah wahai Muhammad. Maknanya Allah suruh Nabi Muhammad SAW bagi tahu kepada kita, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kalau kita ni betul-betul lah sayang pada Allah, maka ikutilah aku, ikut Nabi. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud ayat ni? Ayat ni bermaksud, kalau nak buat sesuatu amal ibadat ke ataupun jalan kehidupan seharian kita ke, mesti berlandaskan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jika kita berbuat sesuatu tanpa disebutkan oleh Nabi, itu adalah bid'ah. Bid'ah adalah sesat. Sesat tempatnya kat mana Nabi abang? Nabi abang, bukan aku abang. Okey? Jadi apa yang saya nak katakan di sini, kalau nak mencintai Allah, nak mencintai Rasul, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Itulah sebaik-baik jalan untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Ada orang bagi tahu, oh itu Nabi, kita bukan makam Nabi. Maknanya orang seperti ini bukan sayang Nabi pun. Dia sayang ikut-ikutan sahaja, bukan betul-betul sayang pada Nabi. Kita tengok hadis ni. Hadis ni kata apa? Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Riwayat Bukhari nombor 631. Apa maksud hadis ni? Adakah semata-mata solat saja? Tidak. Maknanya dalam hal lain sekalipun, ikut petunjuk Nabi, ikut contoh Nabi, barulah selari dengan surah Ali Imran ayat 31. Ini saya nak katakan kepada golongan yang ligan pahala. Konon-kononnya pahala ini begini, pahala ini begini, pahala ini begini. Sebab terlampau tamak untuk pahala, anda terpaksa mencipta satu amal ibadah. Konon-kononnya amal ibadah tu lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Nabi. Seolah-olah pahala tu menjaminkan syurga kepada anda oleh tok-tok guru anda. Kita lihat hadis ni. Tidak seorang pun masuk syurga kerana amalannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari 5673 dan Muslim 2816. Maknanya cari pahala tu tak salah, carilah sebanyak-banyaknya. Tetapi mengharapkan pahala tu masuk syurga, itu bukan jalan dia. Kita cari pahala kerana nak dapat rahmat Allah. Kita cari pahala kerana kita bersyukur kepada Allah. Konon-kononnya baca doa ni jamin syurga, baca doa ni pahala macam ni, doa macam ni dapat pahala macam ni, dapat syurga macam ni, dapat bidadari macam ni. Bukan dia. Hadis jelas mengatakan bahawa tak ada satu manusia masuk syurga kerana amal ibadat dia. Tetapi kita beramal ibadat di atas jalan Allah dan Rasul supaya kita mendapat rahmat dia. Adakah saya kata jangan cari pahala? Tak, saya tak cakap jangan cari pahala. Saya kata kita cari pahala di atas jalan Allah dan Rasul. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan. Supaya apa? Supaya pahala itu mengundang rahmat Allah kepada kita. Bila kita buat benda sunnah, mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah, Allah dah janji di dalam Al-Quran.
Allah Ta'ala akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang nak yang mana? Nak yang Tok Guru cerita ke? Nak yang Allah Ta'ala bagi tahu? Sebab tu, saya bukan menghalang orang buat amal ibadah. Kalau betul nak buat amal ibadah, ni kitab Al-Azkar, karangan Imam An-Nawawi. Kalau yang dalam ni pun buat tak habis lagi, sunnah-sunnah dalam ni pun buat tak habis lagi, tak payahlah nak mereka-reka amalan-amalan yang terbaru yang tidak ada di dalam kitab Al-Azkar. Okey, kita tengok ayat Al-Quran yang seterusnya, surah An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan sesiapa yang menentang Rasul, yakni Muhammad. Apa maksud menentang kat sini? Menentang di sini bermaksud menyelisihi sunnah Nabi. Yang Nabi suruh buat, tak mau buat. Yang Nabi kata jangan buat, nak buat. Inilah yang kata menentang Rasulullah, menentang sunnah Nabi. Setelah petunjuk jelas baginya. Apa maksud setelah petunjuk jelas baginya? Petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Maksudnya mengikuti jalan-jalan ulama su' yang tidak selari dengan Allah dan Rasul. Berhati-hati. Yang ni yang saya kata berhati-hati tu. Dan kami biarkan dia di dalam kesesatan yang dipilihnya, dan kami masukkan dia ke dalam neraka. Maknanya orang yang menentang Nabi, orang yang membuat bid'ah, orang yang menyelisihi sunnah, tempat dia di dalam neraka. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok daripada ayat yang pertama, dua hadis yang sebelum ni dan juga ayat ni menunjukkan bahawa orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah dengan berbuat bid'ah, maka tempatnya di dalam neraka. Itu bukan perkataan aku. Allah Ta'ala yang bagi tahu sendiri. Nanti adalah yang kedengar yang tu akan tanya. Allah Ta'ala tak sebut bid'ah pun. Sebab tu, kalau baca teks tu bagi faham. Apabila anda menyelisihi sunnah, itu dinamakan menentang Nabi. Apabila anda menyelisihi sunnah, itu dinamakan bid'ah. Maknanya bid'ah menentang Nabi. Menentang Nabi tempatnya di neraka. Aku tak cakap dengan hawa nafsu aku. Dari awal video ni sampai sekarang, aku bawa dalil. Bukan aku sembang kosong. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, tempat tu paling sesuai untuk orang yang buat bid'ah. Tempat yang paling sesuai untuk orang yang menyelisihi sunnah. Tempat yang paling sesuai untuk orang yang menentang ajaran-ajaran sunnah yang telah disyariatkan oleh Nabi kepada kita. Jadi kepada semua sahabat-sahabat, tak kisahlah dia daripada mana aliran sekalipun, marilah kita bermuhasabah. Kita ni nak mati ni, kita nak cari Allah dengan Rasul ke? Kita nak mati ni, kita nak cari Tok Guru. Kalau kita mati, nak cari Allah dengan Rasul, ikutlah kata-kata Allah, ikutlah kata-kata Rasul. Tetapi, kalau hidup ni nak mati kerana Tok Guru, silakan. Tak ada halangan. Kita tak halang punya lah. Kan? Kalau nak mati dengan Tok Guru, tak boleh sayang Tok Guru ni. Tok Guru duk ajak aku ilmu macam-macam. Ikut suka apa. Kan? Sebab aku di sana pun, bila mati aku tak peduli dah dengan orang. Aku peduli dengan diri aku je. Nafsi, nafsi. Sekian. Assalamualaikum.